Siapa sini ada masalah poket kosong setiap hujung bulan? Tengok video ini sampai habis, save dulu video ni siap-siap supaya boleh jadi jukan di masa akan datang. Warren Buffett ada kata, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Hampir semua pakar kewangan sarankan untuk simpan dulu sebelum berbelanja. Sebenarnya banyak sangat formula yang tuan-puan boleh follow. Tapi paling mudah dan murah, simpan 10% daripada gaji. Gaji RM2,000, simpan RM200. Gaji RM3,000, simpan RM300. Gaji RM5,000, simpan RM500. Mudah je kan? Kalau saving terlalu bocor, cuba belajar simpan dalam bentuk emas. Sangat mudah dan murah. Kalau tersimpan dalam akaun Get Public Gold, boleh simpan emas serendah RM100 sahaja. Tak ada komitmen bulanan pun untuk setiap bulan. Dan bestnya, boleh keluar kad emas fizikal. Macam-macam design yang tuan-puan suka. Nak simpan hari-hari boleh, nak simpan setiap minggu boleh, nak simpan setiap bulan boleh, nak simpan 2 bulan sekali pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak cepat simpanan tu bertambah, cuba konsisten simpan 1 gram 1 bulan. Tahu-tahu dah boleh pergi umrah dengan simpanan emas tu. InsyaAllah, nak mulakan simpanan emas dengan ilmu yang betul, boleh terus klik link kat bio untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan kewangan. Video ni dari Monkey Island, Eva Musa, Safari Melaka. If you learn something, please comment.